Menurut kenyataan daripada pihak polis 2 minggu lepas daripada Ketua Pasukan Siasatan Jenayah AMLAH, okey, menurut kenyataan beliau, 41 orang telah dipanggil dirakam keterangan berhubung isu corporate mafia, telah ditahan reman untuk siasatan lanjut. Namun, tiada seorang pun pegawai SPRM disiasat. Tiada seorang pun pegawai SPRM dipanggil. Macam saya katakan tadi, sebenarnya perkara ni sangat penting. Apa yang Datuk LT dan kita kawan-kawan bawa tentang isu SPRM, kerana ia bukan sahaja berkaitan dengan apa yang berlaku sebelum ni. Kita tahu isu di Sabah sangat besar tentang rasuah. Tetapi ini juga adalah satu titik permulaan, bukan sahaja di Sabah, tetapi di Kampung Sungai Baru isunya juga dengan mahasiswa seperti yang dikatakan oleh Peguam Tuan Rafiq, di mana mahasiswa juga pertikaikan perkara ini untuk mendapatkan satu penyelesaian ataupun kita nak hilangkan keresahan rakyat. Dekat mana kesulitan tu mungkin bukan semua rakyat Malaysia merasai benda tu, tetapi ada antara macam saya, antara penduduk yang terkesan apabila kita dah menghantarkan memorandum kepada SPRM, kita hantar sendiri di depan building SPRM, tetapi sampai ke hari ini siasatan ataupun feedback daripada SPRM masih lagi kita tak dapat. Jadi itu yang kita risaukan. Mudah-mudahan ini adalah satu permulaan dekat mana lepas ni apa sahaja yang berlaku yang berkait dengan SPRM, mudah-mudahan mereka ni akan mengambil satu tanggungjawab untuk menyelesaikan isu ni. Sebab apa, kita rakyat ni, kita ni sulit. Kita ni bukannya orang senang, kita ni bukannya orang kata apa, kita ni tak ada kuasa. Jadi kita mohon sangat mereka yang ada kuasa, yang diberikan tanggungjawab, tolong amanah dalam melaksanakan tanggungjawab ni. Terima kasih. Okey, selamat pagi, salam sejahtera semua. Saya Albert Teh, saya mewakili Sekretariat Reformati. Ya, ini ada satu sekretariat baru. Okey, di dalam isu bersama-sama skandal Azam Baki. Kami semua di sini. Beliau terlibat dengan pelbagai salah laku, bukan salah satu saja. Bukan saja berkenaan dengan saham. Memang kita semua sedia maklum bahawa dia telah memiliki saham, membiayai saham melebihi daripada hak yang dibenarkan selaku seorang pejabat awam. Dan kedua ini agak bagi saya agak dahsyatlah. SPRM bersekongkol dengan corporate mafia didedahkan oleh media antarabangsa, media asing, Bloomberg. Dan perkara ini turut belum bagi kita nampak sebarang siasatan dilakukan. Justru itu, kita semua nampak Kerajaan Madani adalah gagah dalam proses siasatan terhadap Azam Baki. Jawatan kuasa yang diketuai oleh Peguam Negara turut gagah umumkan kepada seluruh masyarakat. Kita adalah rakyat yang berlaku untuk dalam mengetahui beberapa skandal yang telah menjejaskan reputasi dan nama baik negara kita. Okay, justru itu kami tiada pilihan lain. Kami tidak tahu lagi mau mengadu kepada siapa lagi. Kami, selaku rakyat Malaysia, kami hanya tahu isu ni terakhirnya boleh mengadu kepada istana, kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Itu adalah langkah terakhir. Dan hanya Tuanku yang boleh menyelamatkan negara kita sekarang. Dan kami memegang kepada titah Tuanku bahawa Tuanku sedang memburu ini orang yang terlibat dengan rasuah, yang terlibat dengan salah laku, terlibat dengan penyelewengan. Dan kita memegang kepada apa yang Tuanku titahkan, siapa terlibat dengan segala salah laku ataupun mempertahan melindungi perasuah adalah pengkhianat negara. Kita sentiasa pegang terhadap kita Tuanku. Okey, ini ada satu isu yang sangat penting saya ingin menekankan. Menurut kenyataan daripada pihak polis 2 minggu lepas daripada Ketua Pasukan Siasatan Jenayah AMLAH, okey, menurut kenyataan beliau, 41 orang telah dipanggil dirakam keterangan berhubung isu corporate mafia, telah ditahan reman untuk siasatan lanjut. Namun tiada seorang pun pegawai SPRM disiasat. Tiada seorang pun pegawai SPRM dipanggil dirakam keterangan. Persoalannya, mengapa pihak polis, apa yang disiarkan oleh laporan Bloomberg adalah sangat jelas bahawa beberapa nama pegawai SPRM turut diterangkan dan bahagian mana yang terlibat dengan corporate mafia turut disiarkan dalam laporan tersebut. Mengapa pihak polis hanya siasat orang awam?
yang 41 orang tersebut, saya percaya semuanya terdiri daripada orang awam. Jadi perkara ni telah menimbulkan keraguan, menimbulkan syak wasangka di seluruh masyarakat. Dalam 41 orang, tiada pun satu orang daripada pihak SPRM. Beberapa hari lepas, kita nampak, saya percaya kenyataan daripada Ketua Polis Negara. Beliau mengisytiharkan bahawa tiada mana-mana pegawai SPRM terbabit dalam ini skandal corporate mafia. Kamu belum siasat lagi pegawai SPRM, kamu turut keluarkan kenyataan mengisytiharkan bahawa SPRM tidak terbabit. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sebelum kamu melakukan siasatan, bagaimana kamu boleh selaku seorang ketua polis negara, kamu polis adalah diamanahkan untuk menjaga siasatan, terutamanya dalam kes jenayah. Namun hari ini, apa yang berlaku, kita nampak dua darjat mengamalkan siasatan penguasaan dua darjat. Inilah namanya dua darjat. Kenapa ketua pesuruhjaya SPRM tidak boleh disentuh? Kenapa apabila rakyat melakukan kesalahan, kita terdapat sebuah sistem institusi undang-undang yang lengkap, okey, untuk kami menghadapi jika rakyat jelata melakukan kesalahan. Namun apabila orang yang berkuasa, orang berprofil tinggi, terutamanya ketua pesuruhjaya SPRM, dia diberikan layanan istimewa, seolah-olah dia berdiri di atas undang-undang. Seluruh rakyat Malaysia nampak sekarang, kita amat kecewa dengan sistem ini. Kita amat sedih. Kita tidak mahu kerajaan negara kita mengamalkan sistem penguasaan dua darjat. Ini telah merosakkan institusi undang-undang kita. Kan? Okey. Jadi, terakhir, saya ingin berharap pegawai polis yang terima tadi, pegawai keselamatan terima tadi, sampaikan kepada Tuanku. Dan saya percaya melalui sebaran media yang hadir hari ini, Tuanku akan nampak berita ni. Saya percaya Tuanku akan panggil pegawainya dan baca memorandum yang kami sediakan.